Hai semua! Hari ini, jom kita patah balik ke masa lampau, jauh ke belakang, ke satu dunia yang dibentuk sepenuhnya oleh ais. Inilah era yang sebenarnya membentuk planet yang kita diami hari ini. Kita akan bongkar misteri zaman air batu akhir. Cuba bayangkan sekejap. Pernah tak terfikir macam mana rupa dunia kita ni sebelum ada bandar-bandar, sebelum ada tamadun? Lupakan sekejap peta yang kita selalu tengok tu. Bayangkan satu planet yang dilitupi ais gergasi dan kat sinilah perubahan iklim yang luar biasa sedang membentuk takdir kita semua. Okey, pertama sekali kita nak tengok perubahan fizikal yang paling gempak. Masa penghujung zaman air batu, bumi kita ni macam dilahirkan semula, dapat muka baru, betul-betul lain dari sebelumnya. Cuba bayangkan, ada bongkah ais, saiz dia sebesar sebuah negara, tengah bergerak, perlahan-lahan merentasi benua. Itulah glasier. Bila suhu bumi makin panas, gergasi ais ni pun mula cair dan bergerak. Dia jadi macam jentolak alam semula jadi yang super besar. Dia kikis gunung, dia ukir lembah-lembah dalam dan dia tolak berjuta-juta tan batu dan tanah. Landscape bumi berubah untuk selamanya. Jadi, bila semua ais ni cair, air tu pergi mana? Semuanya mengalir ke lautan. Dan kesannya, wow, memang luar biasa. Paras air laut naik sebanyak 100 meter. Cuba bayangkan, 100 meter. Ini satu perubahan yang sangat besar, sampaikan ia menenggelamkan banyak kawasan daratan dan melukis semula peta dunia dengan garisan pantai yang baru. Tapi air yang banyak ni bukan setakat penuhkan laut je tau. Dekat daratan, air ni berkumpul dalam lekuk-lekuk yang diukir oleh glasier tadi. Hasilnya, terbentuklah tasik-tasik air tawar yang sangat cantik. Contoh paling besar, kita ada Great Lakes dekat Kanada. Dan kalau nak yang dekat sikit dengan kita, tasik Dayang Bunting di Malaysia pun sebenarnya terbentuk macam ni juga. Paras laut naik, tenggelamkan lembah purba, jadilah tasik. Malah, laluan sungai-sungai utama yang kita ada sekarang ni, semuanya adalah kesan daripada laluan air ais yang cair. Bila muka bumi berubah secara drastik macam ni, mestilah hidupan pun terkesan kan? Ada yang tak dapat survive, tapi ada juga yang berjaya menyesuaikan diri dan terus hidup. Jom kita kenal sikit gergasi-gergasi yang kalah dengan perubahan iklim ni. Yang pertama, mestilah mamut. Dengan bulu tebal, lemak banyak, memang dia dicipta untuk hidup dalam sejuk. Tapi bila dunia jadi makin panas, ikon zaman air batu ni tak dapat nak adaptasi. Padang rumput tempat dia makan pun hilang. Yang kedua, sloth gergasi. Lupakan sekejap sloth comel yang lembab kita tengok hari ni. Sloth zaman ni, saiz dia macam seekor gajah. Besar gila kan? Tapi saiz besar pun tak boleh tolong bila sumber makanan dia dah tak ada. Akhirnya, pupus juga. Dan yang terakhir, pemangsa puncak yang paling ditakuti, harimau bertaring. Bayangkan taring dia panjang macam pisau. Dia ni memang pemburu haiwan-haiwan besar yang hebat. Tapi, bila mangsa utama dia macam mamut dan sloth gergasi dah pupus, rantai makanan pun runtuh. Akhirnya, pemangsa hebat ni pun turut hilang dari muka bumi. Tapi kan dalam banyak-banyak kisah kepupusan ni, ada satu kisah kejayaan yang luar biasa, iaitu kisah kita, manusia. Bila iklim dah jadi lebih selesa, tak sejuk sangat, terutamanya dekat Eropah dan Asia, ini macam buka satu laluan baru untuk kita. Manusia mula keluar dari benua Afrika, menjelajah dan akhirnya tinggal di hampir setiap pelosok dunia. Inilah permulaan zaman Holosen, zaman kita sekarang ni. Dan dari sinilah bermulanya kebangkitan tamadun manusia. Okey, mesti kita tertanya-tanya kan? Apa sebenarnya sebabkan semua perubahan besar ni? Apa yang buat zaman air batu ni berakhir? Jawapannya sebenarnya bukan datang dari bumi, tapi dari angkasa lepas. Macam ni, cara bumi kita pusing keliling matahari tu berubah sikit dalam jangka masa yang sangat panjang. Perubahan ni menentukan berapa banyak cahaya matahari yang sampai ke bumi. Jadi, perlahan-lahan, beribu-ribu tahun lamanya, kitaran semula jadi ni buat bumi jadi makin panas. Dan bila dah panas, ais pun cairlah. Jadi, proses pusingan bumi inilah punca utama suhu dunia naik masa tu. Ia ubah iklim bumi sikit-sikit dari yang super sejuk beku kepada iklim yang lebih sederhana dan stabil. Iklim macam inilah yang membolehkan kita mula bertani, bina tamadun dan sebenarnya ia sangat-sangat mirip dengan iklim yang kita rasa hari ini. Sekarang jom kita bawa cerita lama ni ke zaman kita. Kenapa penting sangat kita nak faham semua ni kan? Cuba tengok persamaan ni. Iklim yang sederhana masa zaman Holosen itulah yang bagi peluang untuk tamadun kita berkembang. Dan iklim yang sama ni jugalah yang menyokong dunia moden kita sekarang. Nampak tak? Ini menunjukkan yang planet kita dan tamadun kita sebenarnya bergantung pada satu keseimbangan iklim yang sangat rapuh.
Jadi, inilah poin utamanya. Bila kita kaji macam mana dan kenapa iklim berubah dulu, kita dapat banyak pengajaran penting untuk hadapi cabaran iklim yang kita tengah lalui sekarang. Sejarah bumi, itulah cikgu kita yang paling hebat. Pemanasan global masa hujung zaman air batu dulu tu, ianya semula jadi. Perlahan-lahan, disebabkan oleh pusingan planet dan ia membuka jalan untuk manusia. Hari ini, planet kita sedang panas sekali lagi. Tapi kali ini, kadar dia sangat laju, sangat membimbangkan dan puncanya adalah aktiviti kita sendiri. Jadi, ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Dulu, alam berubah untuk kita. Sekarang, adakah kita akan berubah untuk alam?